Ingat, doa yang saya nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan ini, yang mana kata ulama, siapa baca doa ni, dia akan mendapat penyudahan yang baik. Tuan-tuan, Tuhan tak kira masa muda kita, Tuhan kira masa akhir kita. Kalau Tuhan kira masa muda, Sayyidina Umar, bayi lahir tanam, bayi lahir bunuh sebelum kehadiran Rasulullah, sebelum masuk Islam. Tapi tuan-tuan, pada akhirnya dia pula backing Rasulullah berdakwah, dia pula backing orang-orang Islam pada ketika itu. Ni yang kita nak. Dan kata ulama juga, siapa baca doa ni, dia mati pun mati yang baik. Mati hari Jumaat, mati bulan puasa, mati depan Kaabah, mati depan Masjid Nabawi, mati tengah baca Quran, mati tengah sujud. Ni doa saya nak bagi. Dan juga kata ulama, siapa baca doa ni, biarpun masa muda dia jahat, masa muda dia tak semayang buat dosa, Tuhan bagi penutup hidup dia dengan penutup yang baik. Berapa ramai kita tengok hari ni orang masa muda hebat pergi masjid, pergi umrah, hari-hari pergi masjid, tak tinggal 5 waktu, baca Quran, tapi bila masa sampai hari tua 70 lebih, tak nak semayang, tak nak mengaji Quran. Anak cucu puas marah dulu, mu guru Quran, sampai hari tua sepatutnya semakin banyak ibadat, mu hari tua semakin kurang ibadat. Ni kita tak nak, betul tak? Maka doa tu saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ni. Tak tangan kanan, dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas 3 kali, 2, 3. Pejam mata kita, ingat akan hidayah yang Tuhan bagi pada kita. Okey, buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesudahan di dalam hidupku dengan penamatan yang baik, dan jangan sesekali ya Allah Engkau tamatkan hidupku dengan penamatan yang buruk. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Jangan mata, tarik nafas tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkan hidayah yang ada dalam tubuh badanku. Okey, lepas. Alhamdulillah, saya jazahkan doa tu pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah akan mendapat penyudahan yang baik dalam hidup kita.